Okay, baik. Assalamualaikum kepada Ustazah Khairunisa yang bertanya mengenai kalau ikut masalah tadi tu menunjuk kepada masalah cucu. Okay, jadi yang pertanyaannya kenapa darab dengan tiga ya? Jadi sekarang ni tiga dekat situ adalah mewakili seorang cucu perempuan, seorang cucu lelaki. Kalau ikut dua orang. Dan kalau kita kira kepala. Kalau kita kira kepala ni kalau ikut dua kepala je lah. Okay, tetapi dekat situ dalam ilmu faraid apabila lelaki dengan perempuan pasangan, maksudnya anak lelaki anak perempuan, cucu lelaki cucu perempuan, saudara lelaki saudara perempuan, maka dekat situ dia dipanggil asabah bil ghairi, dua nisbah satu, lizakari mithlu hadzil unsayain, yakni bahagian kita kata lelaki itu seumpama dua perempuan. Maksudnya kita perlukan dua perempuan bersamaan dengan seorang lelaki, ataupun kita kata lelaki tu dua, perempuan tu satu. Okey, tak apa, kita terus tengok kepada contoh jalan kira tu kan. Okey. Dekat sini masalahnya si mati meninggalkan ibu, ummun, bintu beni, ibnu beni. Okey. Jadi kita ada dekat sini maknanya si mati itulah. Si mati meninggalkan siapa? Si mati dekat sini dia meninggalkan untuk masalah ni kan. Jadi soalannya kenapa darab kan? Kenapa darab 3? Berapa darab dengan 3? Okay, jadi kita tengok dulu maksudnya si mati sekarang ni untuk soalan ni. Untuk soalan ni lah. Untuk soalan ni. Kita ada si mati. Baik, si mati ni meninggalkan siapa? Meninggalkan ibu, ummun. Kemudian meninggalkan cucu. Cucu yang datang daripada anak lelaki lah. Jadi ada cucu perempuan daripada anak lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki. Okay, baik. Okay, jadi dekat sini bilangan dia, kalau tengok dalam dekat sini tak ada bilangan lah. Tapi kalau ikut kalau guna istilah Arab, bintu beni, ibnu beni menunjuk kepada seorang-seorang lah. Satu orang. Okay. Seorang cucu lelaki, seorang cucu perempuan. Okay, jadi dekat situ kita tengok ibu. Ibu maklum lah. Apabila si mati meninggalkan ibu nak dapat berapa bahagian fardu dia? Tengok, si mati ada tak furu' waris ataupun berbilang saudara? Dekat sini ada furu' waris, ada cucu. Maka ibu akan mendapat 1/6. Okey, habis. Kemudian kita tengok cucu pula. Jadi cucu lelaki daripada anak lelaki, kalau ikut dia ambil secara apa? Dia ambil secara asabah. Yakni asabah binafsi. Kan, kalau ikut ranking kan, kalau kita ikut ranking, kan, apabila kita sebut mengenai asabah, kan, tertib asabah. Tertib, saya buat ain lah. Asabah, pertama sekali anak lelaki. Dan yang kedua adalah cucu lelaki daripada anak lelaki. Jadi habis dekat tu lah. Kalau 3 dengan 4, bapak baru turun kepada datuk. Okey, jadi kat sini anak lelaki ni tak ada. Kemudian yang dapat adalah cucu lelaki lah. Okey, lepas tu tengok cucu perempuan. Cucu perempuan daripada anak lelaki. Kalau ikut, apabila bilangan dia seorang, dia berhak mendapat 1/2. Itu yang asal dah. Okey, ni asal. Asal dapat 1/2. Sebab apa? Sebab cucu perempuan bilangan seorang. Tetapi disebabkan ada bersama dengan cucu lelaki, maka cucu lelaki tu membatalkan kita kata 1/2 ni. Maka sekarang ni dia dapat apa? Dapat secara asabah bil ghairi 2 nisbah 1. Okey, jadi apabila dah macam tu, maka step mula-mulanya yang selalunya saya akan buat adalah kita bilang dulu dia punya asabah bil ghairi tu. Okey, jadi satu, saya tulis panjang lah untuk bagi faham. Satu orang cucu lelaki darab dengan apa? Darab dengan dua kepala ataupun dua bahagian. Maka bersamaan dengan 2. Lepas tu satu orang cucu perempuan darab dengan satu kepala.
maka kita akan dapat 1. Jadi kita tambah ini 3. Maka inilah 3 yang dekat sini ni. Ni 3 ni. Boleh. 3 tu lah. Jadi ini apa dah? 3 kepala. Ataupun kita sebut juga 3 kepala ni kita sebut sebagai apa? Juzuk saham. Juzuk saham. Okey. Bila dah dapat macam ni, maka baru kita boleh buat pengiraan. Dan baru kita buat pengiraan. Okey. Bila kita dah faham macam tu, barulah kita boleh buat pengiraan. Okey, kita ada siapa dekat sini? Kita ada ibu ambil 1/6. Kita ada cucu lelaki, cucu perempuan. Bilangan seorang lah. Ambil secara asobah kedua-duanya lah. Baik, jadi ada satu je pecahan. Letak di atas, naik jadi asal masalah 6. Jadi ibu nak ambil 1/6 daripada 6. 6 bagi 6 dapat 1. Bakinya berapa? 5. Okey, jadi dekat sini 5 tak boleh nak dibahagikan dengan 3. Bukan 5 tu nak dibahagikan dengan 2. Bukan. 5 ni tak boleh nak dibahagikan kepada 3 kepala ni. 5 ni. 5 ni. 5 tak boleh nak dibahagi kepada 3 kepala yang mewakili satu orang cucu lelaki dan satu orang cucu perempuan. Okey, jadi apabila dah tak boleh nak dibahagi, maka kita ambil bilangan kepala darab dengan asal masalah tu. Okey, maka sekarang ni 6 tu asal masalah darab dengan 3. 3 apa? 3 kepala. Jadi 6 darab 3 dapat 18. Darab 18 kan? Okey, lepas tu apabila asal masalah darab dengan 3, maka saham pun ataupun bahagian tu darab dengan 3 jugalah. Maka kita 1 darab 3 dapat 3. Ibu dapat 3/18. Kemudian bagi cucu lelaki dan cucu perempuan tu 5 darab dengan 3 dapat 15. Okey, jadi dekat sini ni 15. Rasanya dah tahu dah. 2 nisbah 1. Jadi untuk cucu lelaki dapat 10. Cucu perempuan dapat 5. Jadi dekat sini kita faham dah. Kan? Lelaki, perempuan. 2 nisbah 1. 10 nisbah 5. Kecil kan? 1. Ni 2 lah. Baik. Jadi harap-harapnya boleh faham dah tu mengenai kenapa dalam masalah ni kenapa darab 3. Jadi 3 tu apa dekat sini ni? 3 ni adalah apa dah? 3 itu 3 kepala lah. Mewakili satu orang cucu lelaki dan satu orang cucu perempuan. Baik, habis. Jadi macam tu lah. Jadi 3 tu apa dah? 3 tu adalah 3 kepala ataupun disebut sebagai juzuk saham. Baik, habis. Okey, jadi harap boleh menjawab lah persoalan tadi tu. 3 tu adalah apa? 3 tadi tu adalah 3 kepala yang mewakili seorang cucu lelaki, seorang cucu perempuan. Okey, kalau kita ubah, ada 2 orang cucu lelaki, seorang cucu perempuan. Jadi berapakah kepala? Ingat, kalau cucu lelaki, cucu perempuan, cucu lelaki bersamaan dengan 2 kepala. Seorang tu bersamaan dengan 2 kepala. Jadi kalau kita buat contoh, cucu lelaki ada 2 orang, maka 2 darab 2. 2 orang darab 2 kepala dapat 4. Seorang cucu perempuan darab 1 dapat 1. Jadi 4 tambah 1, 5. Macam tu. Jadi
5 tu tukar dengan 3 tadi, darab dengan asal masalah. Tu kalau berubah bilangan waris tadilah. Okay, baik. Jadi takat tu dulu, baik. Semoga menjawab lah soalan tu.